Ibarat kain putih yang akan dicorakkan, itulah titik mula bagi saudara baru yang melafazkan syahadah untuk membawa iman dalam diri serta menghayati ajaran Islam. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, golongan mu'alaf memerlukan bimbingan berterusan untuk memperkukuhkan iman sebelum berupaya menjalani kehidupan serta menyumbang kepada masyarakat. Sempena sambutan Maulidur Rasul, Faiz Arif menyingkap perjalanan dakwah mu'alaf di Malaysia. La ilaha illallah. Syahadah menandakan permulaan sebuah perjalanan yang menuntut ilmu, bimbingan dan penghayatan agama. Malah, gerak kerja dakwah dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat sentiasa berjalan dengan pesat di seluruh negara. Hasil kerjasama antara agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO sangat memberi kesan positif dalam menambah bilangan mu'alaf di segenap kawasan, tidak kira bandar mahupun luar bandar. Perjalanan itu turut membuka ruang untuk para saudara baharu menyumbang kepada kegiatan dakwah dengan latar belakang kaum dan budaya menjadi kelebihan ketika mendekati komuniti masing-masing. Dia bukan sahaja saudara baru atau mu'alaf ni di kalangan bangsa Cina, India. Malah begitu juga dengan masyarakat orang asli. Dan mereka ini yang memahami kebudayaan bagi masyarakat mereka. Jadi ini lebih mudah dalam konteks sebagai seorang pendakwah untuk menyebarkan syiar Islam. Potensi itu tidak hadir tanpa bimbingan. Sebaliknya, ia perlu diperkasa menerusi peningkatan ilmu, pengetahuan dan keupayaan untuk memainkan peranan sebagai pendakwah. Ini kerana berdakwah atau menyampaikan syiar Islam merupakan sebahagian daripada tanggungjawab yang perlu dipenuhi setiap individu Muslim. Artinya, dalam konteks membangunkan mu'alaf, kita melihat dari aspek kredibiliti, keupayaan seseorang itu untuk menjadi pendakwah. Kita tingkatkan ilmu je, tingkatkan pengetahuannya, dalam masa yang sama mereka ini boleh kita bangunkan, kita bimbing untuk menjadi seorang pendakwah untuk menyebarkan syiar Islam di kalangan masyarakat yang bukan Islam. Dalam meneladani ajaran dan akhlak Rasulullah SAW, seorang baru memerlukan bimbingan berterusan untuk memahami dan menghayati ajaran Islam sekaligus memperkukuh iman untuk meneruskan kehidupan selepas syahadah. Dalam hal ini, pendekatan dakwah tidak terhenti pada ceramah atau khutbah sahaja. Bentuk dakwah itu banyak. Bahkan dalam sesetengah keadaan, dakwah dengan menunjukkan perbuatan dan tauladan yang baik lebih berkesan menarik minat masyarakat untuk mengenali Islam dengan lebih dekat. Malah usaha memperkasa golongan berkenaan juga semakin berkembang menerusi pendekatan yang lebih tersusun seperti penyelidikan untuk membangunkan model mu'alaf profesional sebagai pendakwah. Dakwah ini bukan sahaja disampaikan dengan ceramah. Itu kalau dalam konteks dakwah kita dakwah bil lisan. Itu yang biasa kita dengar ceramah, khutbah Jumaat ataupun bil risalah dengan edaran dokumen dan buku-buku edaran. Malah yang lebih penting lagi yang boleh mendekatkan masyarakat kepada Islam ialah dakwah bil hal. Itu dengan cara kita menunjukkan satu cara hidup yang terbaik. Pendekatan dakwah bil hal itu turut membuka ruang kepada saudara baharu untuk menyumbang berdasarkan latar belakang, kredibiliti dan pengalaman masing-masing. Malah pencapaian dan sumbangan mereka turut diberi pengiktirafan menerusi anugerah khas sempena Maulidur Rasul. Pendek kata, perkembangan itu memperlihatkan bahawa proses selepas syahadah tidak terhad dalam memastikan seseorang individu memahami Islam. Justru pembangunan mu'alaf bukan sekadar usaha memastikan mereka terus memahami dan mengamalkan ajaran Islam, tetapi turut memberi ruang untuk mereka menyumbang kembali kepada agama dan masyarakat. Laporan Faiz Arif untuk Buletin TV 9.